Sidang hormat pagi ini didahului dengan kontijen Rumah Biru. Kontijen yang penuh wibawa, gagah melangkah membawa maruah dan semangat tuan yang membara. Rumah Biru, Omar Al-Khattab. Dipimpin oleh Ketua Ustaz Muhammad Asrullah bin Fadil Arif bersama barisan guru pasukan yang sentiasa batan dan ketegasan Omar Al-Khattab. Rumah Biru hadir bukan sekadar untuk berarak, tapi untuk membuktikan bahawa disiplin, keberanian dan perpaduan adalah nadi kekuatan mereka. Langkah Nazar bin Husin bersama barisan guru rumah yang bersemangat. Pasukan ini hadir membawa aura keberanian, kecerdikan dan semangat setekawan yang utuh. Berinspirasikan ketukanan Ali bin Abi Talib yang terkenal dengan keberanian serta kebijaksanaan, Rumah Kuning tampil gagah dalam setiap langkah, teguh dalam setiap cabaran. Keunikan kontijen kali ini turut diserikan dengan maskot Roti Jala, simbol kreativiti, perpaduan, entiti yang mencuri perhatian. Setiap anyaman Roti Jala yang tersusun indah, begitulah eratnya ukhuwah dan kerjasama warga Rumah Kuning. Kuning menyinar, bersemangat membara, melangkah penuh bergaya, berjuang penuh tenaga, bukan sekadar hadir. Hijau Power mengambil inspirasi daripada sifat dermawan, kelembutan dan keteguhan Saidina Osman bin Al-Affan. Kontijen hijau hadir penuh tertib, bergaya dan berwibawa, mencerminkan semangat kepimpinan yang tenang tetapi luar biasa hebat. Tampil memukau dengan tema kuih tradisional Sri Ayu, manis dipandang, lembut di luar namun penuh kekuatan di dalamnya. Begitu jugalah semangat warga hijau, sopan dalam penampilan, kental dalam perjuangan. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, semangat kontijen hijau sentiasa utuh dan membara. Ayu melangkah, gagah mengorak langkah, membelah padang demi meraih kejayaan dan mengharumkan nama rumah sukan. Kontijen ini dipimpin oleh Ketua Rumah Sukan Ustaz Khairi bin Uzair bersama barisan guru yang sentiasa menjadi tonggak kekuatan Rumah Hijau. Turut mengetuai barisan adalah Ketua Kontijen Adik Mirza Mikhail bin Amza bin Amara. Hijau tetap juara.
Untuk Ustaz jalan. Jalan muzik. Oh, tak mesti. Hadir menggegarkan arena dengan aura kepahlawan yang tidak pernah luntur. Dipimpin oleh Ketua Rumah Ustaz Muhammad Zubair bin Sulaiman serta dibantu oleh barisan guru rumah yang menjadi penggerak kekuatan dan penyuntik semangat warga Jingga. Kontijen ini tampil penuh yakin membawa kekuatan seramai 118 orang ahli rumah yang bersatu hati demi kejayaan. Turut mencuri perhatian pada pagi ini ialah maskot kuih tradisional, ceria, bulat, manis dan penuh tenaga. Seperti karya yang disaluti gula menyala, begitulah semangat rumah Jingga yang sentiasa hangat, ceria dan membakar semangat perjuangan. Langkah diatur penuh bergaya. Buka baris. 1, 2. Suara milik siapa? Jingga. Siapa kita? Jingga. Suara milik siapa? Jingga. Siapa kita? Jingga. Siapa yang nak berlawan dengan Jingga? Siapa yang berani? Lai 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 lai. Siapa yang nak berlawan dengan Jingga? Siapa yang berani? Lai 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 lai. Siapa yang suruh berlawan denganku? Ha! Siapa yang suruh berlawan denganku? Ha! 1, 2. Takkan ku berhenti demi kau cinta hati. Cocok kerja rumah Jingga. Kalau dah kata menang, jangan dah tarik balik. Pak kebok kompang bunyi. Kalau dah kita menang, tiada milik kami. Cocok kerja, cocok. Cocok kerja, cocok. 1, 2. Marilah semua makan cokeria. Marilah semua makan cokeria. Marilah semua sokong rumah Jingga. Marilah semua sokong rumah Jingga. Jingga pasti menang. 1, 2. Keria roti canai. Keria roti canai. Cinta dengan susu. Cinta dengan susu. Bersorak ramai-ramai. Bersorak ramai-ramai. Jingga nombor 1. Jingga nombor 1. Keria roti canai. Keria roti canai. Cinta dengan susu. Cinta dengan susu. Bersorak ramai-ramai. Bersorak ramai-ramai. Jingga nombor 1. Jingga nombor 1. Dan warga Muar Merah. Kontijen ini melangkah dengan megah dan kekuatan seramai 134 orang ahli rumah yang bersedia membakar semangat kejohanan pada hari ini. Langkah tersusun laungan bergema, semangat membara memenuhi arena. Rumah Merah tampil penuh keyakinan, membawa tekad untuk memburu kejayaan dan menggenggam gelaran juara. Terbang helang tinggi di angkasa hingga sebentar di pohon bidara, semangat Abu Bakar Merah Perkasa ingin menggenggam kilauan juara. Dengan jiwa kental dan semangat yang tidak pernah luntur, warga Rumah Merah terus marah tanpa gelantar. Ayo berikan sorakan yang padu kepada Rumah Merah dengan slogan keramat mereka, merah berlapis, semangat tak habis.
gemilang. Bila kami masuk semua jadi hebat. Maskot di depan kami ikut irama. Merah membara takkan padam lama. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan kejohanan sukan tahunan sekolah kami. Kami memohon limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu agar majlis ini berjalan dengan lancar dan diberkati. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semangat kesukanan yang tinggi, persaingan yang sihat dan akhlak yang terpuji. Peliharalah kami daripada segala bentuk kecederaan, perselisihan dan perkara yang boleh mencacatkan keharmonian majlis ini. Jadikanlah acara sukan ini sebagai wadah untuk kami mengeratkan ukhuwah, memupuk disiplin, meningkatkan ketahanan fizikal dan mental, serta membina jati diri sebagai insan yang cemerlang. Ya Allah, berikanlah kekuatan serta semangat kepada para penyokong. Jadikanlah kemenangan sebagai tanda kesyukuran dan kekalahan sebagai ruang untuk memperbaiki diri. Akhir sekali, Ya Allah, jadikanlah kejohanan ini satu kenangan manis, satu pengalaman berharga dan satu titik permulaan untuk kami terus berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan juga terima kasih kepada Adik Muhammad Syafiq bin Saiful Fahmi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Terima kasih. Kita semua detik gimmick pelancaran sukan tahunan yang akan membuka tirai kejohanan tahun ini. Berikan tepukan gemuruh. Kejuaraan Sukan Tahunan Street Fight Liga 18 tahun 2026. Berikan sebagai yang gemuruh. Saksikan warna-warna rumah-rumah sukan sedang dinyalakan. Menandakan semangat kesukanan bagi anak-anak selipan kita yang bakal menggegarkan balapan kejohanan sukan tahunan. Saksikan bagi pertandingan sukan tahunan Hindu Hidayah Pemuda Enam 2026. Terima kasih kepada